Bertemu kembali dalam slot Seminit Bahasa Arab. Oleh kerana bata itu jarang digunakan dan kita pun orang Melayu ni tak familiar penggunaan bata kan. So, bata ni dia adalah akhwat kana, bagaimana kita tahu. Jadi oleh demikian kita bagi lagilah contoh, dua lagi contoh supaya senang faham. Jom kita tengok contoh dia. Okay, ni contoh dia. Contoh yang kedua. Bata at-tiflu. Bata at-tiflu. Bermalam budak-budak itu khaifan, kanak-kanak itu. Bermalam kanak-kanak itu dalam keadaan ketakutan. So, bata at-tiflu khaifan. Macam biasalah, at-tiflu isim bata, khaifan khabar bata. Macam kana juga. So, dari segi makna dia, kita boleh juga terjemah kanak-kanak itu berada dalam keadaan ketakutan sepanjang malam. Boleh juga. Okey. Dah seminit kan?